Hello, Assalamualaikum guys. Hari ini kita orang berada di Genting. Kita akan pergi 3 hari 2 malam. First Genting Premium Outlet. Masa aku ada kopi. Ini aiskrim bangsawan guys, Godiva. Tu Indonesia Traveller tu. Fujo, nice juga. Ini pergi misalji boleh. Cakap pasal saya. Cakap pasal salju kan. Orang ingat tak kita pernah pergi Rumah salji. No, dekat mana tak? Dekat ICT. Dekat ICT. Pak, kenapa kita tak naik kabel car? Hari ni kita tak naik kabel car sebab kita punya hotel dekat atas Genting. Itu Genting ke yang banjir? Bukanlah. Lepas pergi GPO, kita akan pergi check-in di Ion Majestic Hotel. Okay guys, kita nak pergi ke Ion Majestic Hotel. So, kita nak pergi check-in nanti dalam kedua. Ini bangunan apa weh? Ngeri siap. Dah macam Silent Hill. Yang terbakar hari tu kot. Ya. Asal suram gila. Ada orang duduk je. Persual Hotel. Tapi kita tak duduk Persual Hotel. Kita duduk Ion Majestic Hotel. Ada lagi 9 minit. Kita tu turun balik. Turun ke? Betul lah masuk ke ni. Itu Ion Majestic Hotel tu. Guys, kalau korang nak datang kan, dia punya hotel dia kat belakang ni. Jalan nak masuk ni pun tengok. Agak jalan macam jalan lama sikit lah. So, tak tahu lah kalau malam-malam dia gelap ke. Tak gelap kan. Tapi nampak macam lampu jalan ada. Kita sudah sampai ke Ion Majestic Hotel. Tanya dia. Check in mana? Check in. Check in. Check in sini. Pusing balik. Okey, sini. Kita dah sampai dekat hotel parking ni. Hotel ni betul-betul dekat atas bukit. Sementara kita orang nak check in pukul 3 nanti, kita orang nak survey dulu apa yang ada dekat Ion Majestic ni. Ada rooftop, level 5, level 50 dia ada sky pool, Hard Rock Cafe. Okey, jom. Ush, lemak. Tengok dia punya lift dia pun canggih guys. Aduh, gila siap. Kenapa semua orang pegang tu? Baru 27 guys, belum 50 guys. Oh no, tak mau tengok kat luar, tak mau tengok kat luar. Kita dah sampai tingkat 50. Masya Allah. Masya Allah. Ni dah semua. Tu kat sana tu Genting Island guys. Seriously guys. Memang lembek lutut guys. Siapa naik sini? Memang. Kita orang dah pernah naik Twin Tower ataupun Komta, tapi ini serius. Ini serius lagi gayat. First time kita nampak awan bergerak macam ni. Tengok awan tu bergerak. Ini memang. So macam mana adik rasa kat sini? Tinggi kan? Iki? Iki rasa macam mana Iki?
Agak Auzubillahi minasyaitanir agak gayat kan, tinggi kan. Dekat tingkat 50 ni dia ada Hard Rock Cafe dan juga satu restoran Chinese. Terjalan sampai tengok bawah. Oh gila lah. Kita survey ke tingkat 12. Tingkat 12 ni dia ada kafe, dia ada kedai makan. Lepas tu 13 tu dia ada tempat facilities lah. So kita pergi survey ke tingkat 12 dulu lah. Pak, panasan ni jap. Oh, Signata dengan Ambrosia. Kat tingkat 13 ni ada fitness center, gym. Dibuka pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Kalau nak mandi pool ni kena bayar RM20. Wow. Ni pool, infinity pool dia. Tu ada orang mandi. Air dia panas. Dia tak sejuk air dia. Nak ada buih-buih dia. Sini mandi syok ni. Air panas tu rasanya. Air swam. Kalau untuk kid pool ni, kalau siapa yang duduk kat hotel ni pun kena bayar RM20 untuk budak-budak. Tapi kalau untuk parent dia nak teman, parent dia tak payah bayar. Tapi kalau untuk pool yang kat depan jadi tu, boleh mandi percuma saja. Tak perlu bayar. Kat sini sebelah dia launch line ni siapa? 101. Kat sini dia ada 7-Eleven. So kalau nak beli barang-barang apa senang sikit lah. Sementara kita nak tunggu waktu check in, kita makan dulu Maggi dekat 7-Eleven. Punya pedas ke? Pedas. Rasa apa? Rasa cili. Tu apa, nasi goreng. Ni ada kedai pit stop. Ada Hard Rock Cafe, kedai baju, rock shop. Okey. Minum je lah. Tu Berapa? ada chicken rice. Berapa ringgit? Tak ada menu. Tengok. Makan lain dulu. Bapa ada ayam. Mana? Okey, kita dah dapat access card untuk bilik kita. Bilik kita di tingkat 27. Untuk kita bayar hotel ni, dia minta tax. 1 malam RM3, 2 malam jadi RM6. Actually kita ambil Studio King. Dia ada satu katil Studio King. Kita orang punya bilik ni dekat M1. Kita akan naik terus ke tingkat 27. Okey, bilik kita ni Studio King, harga dia 1 malam 200 lebih. Beli daripada klub, ada promosi. 2 malam jadi total dalam 400 lebih lah. 27. Okey. 27. Bilik kita tingkat 27. 6. Oh, sini tak nampak eh. Okey, kita dah sampai floor 27. Sekarang kita nak cari bilik kita 12715. Okey, ni 212706. Oh, sini. 12715. Kita sudah sampai di bilik kita. Dah kunci ya? Ini dia Studio King kita. Sorry guys, tak ada bathtub lah. Standard room. Okey. Untuk 2 malam kita tidur sini. Pak, lantai ni besar nak naik macam mana? Kat sini dia macam ada almari lah. Dia ada sinki kat sini. So guys, jom kita tengok dia punya view pula guys. Oh, MG.
Guys, korang tengok lah guys. Rasa kita berada di atas awan tak? Oh, macam ni apa? Hmm. Kindi kan tengok. Hmm. Waktu tu dia orang dekat atas. Dia dekat luar angkasa tau. Dia macam Alright guys, tengok dah petang sikit kan. Mari kita tengok cuaca dekat luar ni ya. Wow. Ini memang satu yang amazing guys. Tengok guys. Ini macam kat atas. Memang korang tengok kan, dah macam korang berada di dalam Kita macam- kepungan awan. Bukan abang, kita macam dalam awan. Memang tak nampak apa. Serius. Hitam sebutip. Apa? Kita macam kan, kita punya room, kita punya hotel ni Ha? ada balon atas banyak-banyak. Hmm. Angkat kita sampai ke awan. Sekarang dapat makanan itu nugget aku rasa. Ya, Aku rasa tu ayam. Aku rasa tu nugget. Oh, air pun dapat. Mam, mana satu nugget? Dua-dua nugget. Dua-dua nugget kan? Jadi dia minta isi. Air ke? Baloi jugalah. Bayar RM20. Setiap orang dapat air satu dengan nugget. Banyak juga nugget dia bagi. Siap dengan sos lagi. So, macam mana guys? Seronok kan mandi kolam? Nak mandi lagi? Dah menggeletar lah tu. Aku dah sejuk dia ni. Ha, makan apa? Nugget. Seronok lah korang. Tak suka nugget. Ha? Nak lagi nugget? Serius lah? Ini pun dapat free lagi. Good morning guys. Hari ni kita dah nak check out daripada Wyndham Iron Majestic Hotel. Sebelum nak balik tu kita layan view sekali lagi.